Dalam bola sepak, ada satu perkara yang saya rasa semua penyokong boleh terima. Kalau pemain main tak bagus, kita masih boleh maafkan. Kalau pemain buat silap, kita masih boleh bagi peluang kedua. Kalau pemain cedera bertahun-tahun, kita masih boleh bersabar. Tapi, bila seorang pemain buat penyokong rasa dikhianati, luka itu kadang-kadang bertahan lebih lama daripada kekalahan di atas padang. Hari ini, kita akan bincang 3 bekas pemain Liverpool yang sehingga hari ini, nama mereka masih mampu mencetuskan perdebatan dalam kalangan penyokong Liverpool. Ada yang keluar kerana duit, ada yang keluar kerana impian. Ada yang keluar dengan cara yang buat penyokong rasa dikhianati. Persoalannya, adakah kemarahan penyokong itu benar-benar wajar atau sebenarnya kita terlalu emosional? Sebelum kita mula, saya nak jelaskan satu perkara. Video ini adalah pendapat peribadi saya berdasarkan apa yang berlaku ketika itu dan bagaimana sebahagian besar penyokong memberi reaksi. Saya tak kata semua penyokong Liverpool membenci mereka. Masih ada yang menghargai jasa mereka. Jadi kalau korang ada pandangan berbeza, tinggallah di ruangan komen. Kita sama-sama bincang. Sebab akhirnya, no player is bigger than Liverpool. Jom kita mulakan. Nombor 3, Raheem Sterling. Kalau ada penyokong Liverpool yang mula mengikuti kelab sekitar tahun 2012 hingga 2015, korang pasti ingat betapa istimewanya Sterling. Budak muda, laju, berani. Tak takut lawan pertahanan terbaik dunia. Ramai percaya dia bakal menjadi wajah masa depan Liverpool. Ketika itu, Liverpool sedang membina semula pasukan. Ramai pemain datang dan pergi. Tetapi Sterling, dialah antara sinar harapan terbesar. Lebih-lebih lagi, apabila dia bergandingan dengan Luis Suarez dan Daniel Sturridge. Musim itu, Liverpool hampir menjuarai Liga. Penyokong mula membayangkan budak ini mungkin akan jadi legenda Anfield, tetapi semuanya berubah dengan sangat pantas bila cerita kontrak mula keluar. Bila rundingan semakin rumit, bila laporan media mula mengatakan Sterling mahu meninggalkan Liverpool, suasana mula bertukar. Yang lebih memburukkan keadaan ialah bagaimana keseluruhan saga perpindahan itu berlaku. Setiap minggu ada cerita baharu, setiap minggu ada kenyataan baharu. Penyokong semakin penat. Mereka bukan marah semata-mata kerana Sterling mahu pergi. Dalam bola sepak moden, pemain berpindah itu perkara biasa. Yang membuatkan ramai penyokong kecewa ialah cara semuanya berlaku. Akhirnya, Sterling memilih untuk menyertai pesaing Liga dan pada ketika itu, ramai penyokong merasakan dia lebih memilih projek lain daripada membesar bersama Liverpool. Mungkin ada yang akan kata, dia buat keputusan terbaik untuk karier dia dan saya hormati pandangan itu. Sebagai pemain profesional, setiap orang ada hak menentukan masa depan sendiri. Tetapi kita juga kena faham satu perkara, penyokong juga ada hak untuk kecewa. Mereka membeli jersey, mereka menyokong tanpa mengira hujan atau panas. Mereka percaya seorang pemain akan menjadi sebahagian daripada masa depan kelab. Apabila harapan itu musnah, sudah tentu emosi akan menguasai. Bagi saya, inilah pelajaran pertama dalam bola sepak. Sebesar mana pun seseorang pemain, hubungan dengan penyokong dibina bukan sekadar melalui jaringan gol, tetapi melalui kepercayaan. Bila kepercayaan itu hilang, sangat sukar untuk mendapatkannya semula. Sebab itu, sehingga hari ini, setiap kali nama Raheem Sterling disebut dalam kalangan penyokong Liverpool, masih ada yang akan menggelengkan kepala. Kalau korang rasa kisah Sterling sudah cukup menyakitkan hati, percayalah 2 nama selepas ini membuatkan luka penyokong Liverpool jauh lebih dalam. Ramai peminat bola sepak generasi baru mungkin tak pernah merasai sendiri apa yang berlaku. Tapi bagi penyokong lama, nama itu pernah membuat seluruh Anfield terasa kecewa. Di tempat kedua, kalau saya sebut satu nama ni, saya rasa ramai penyokong Liverpool akan mengeluh panjang. Philippe Coutinho. Sejujurnya, daripada 3 pemain dalam video ini, bagi saya Coutinho mungkin pemain yang paling berbakat dari segi teknikal. Dia bukan sekadar pemain yang bagus, dia pemain yang boleh buat satu stadium bangun dari tempat duduk. Setiap kali bola berada di kaki dia, kita rasa sesuatu boleh berlaku. Sepakan jarak jauh, hantaran yang memecahkan benteng lawan, dribble yang nampak mudah dan jaringan yang kadang-kadang mustahil untuk dipercayai. Masih ingat lagi tak bila Coutinho potong masuk dari sebelah kiri, ramai penjaga gol dah tahu apa yang dia nak buat tetapi tetap tak mampu menghalangnya. Sampai hari ini, gol-gol macam itu masih bermain dalam ingatan penyokong Liverpool. Sebab itulah, bila Liverpool mula membina skuad di bawah Jurgen Klopp, ramai percaya Coutinho akan menjadi pemain utama projek besar itu. Dia masih muda, prestasi semakin meningkat dan dia kelihatan seperti pemain yang sanggup membawa Liverpool kembali ke puncak. Tetapi, kemudian datang satu
satu nama, Barcelona. Pada mulanya, ramai penyokong tak terlalu risau. Kelab besar memang sentiasa mahukan pemain terbaik. Itu perkara biasa. Liverpool juga sudah beberapa kali kehilangan pemain hebat sebelum ini. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, itulah yang mengubah segala-galanya. Desas-desus perpindahan semakin kuat. Tawaran demi tawaran dilaporkan masuk. Liverpool pula berulang kali memberi isyarat bahawa mereka tidak mahu menjual Coutinho. Dan ketika itulah hubungan antara pemain dengan penyokong mula retak. Muncul cerita tentang permintaan perpindahan. Muncul pula kontroversi mengenai kecederaan yang dipersoalkan oleh ramai penyokong ketika itu. Betul atau tidak, biarlah semua pihak menilai sendiri. Tetapi dari sudut pandang penyokong, mereka mula merasakan seorang pemain yang mereka sanjung sedang mencari jalan untuk meninggalkan kelab. Dan bila perasaan itu muncul, kepercayaan mula hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya, perpindahan itu benar-benar berlaku. Liverpool menerima bayaran yang sangat besar. Ramai penyokong marah, ramai juga yang kecewa. Ada yang kata, dia tinggalkan kita ketika projek ini baru nak bermula. Dan saya faham kenapa mereka berasa begitu. Sebab ketika itu, Liverpool belum memenangi Liga, belum menjadi juara Eropah. Projek Klopp masih belum selesai. Ramai berharap Coutinho akan kekal dan menjadi sebahagian daripada sejarah itu. Tetapi di sinilah kisah ini menjadi sangat menarik. Sebab kalau kita lihat semula hari ini, adakah perpindahan Coutinho sebenarnya membawa lebih banyak kerugian atau lebih banyak keuntungan kepada Liverpool? Inilah plot twist yang ramai orang suka bincangkan. Dengan wang hasil perpindahan Coutinho, Liverpool berjaya memperkukuhkan skuad. Pasukan menjadi lebih seimbang, lebih kuat, lebih matang. Dan tidak lama selepas itu, Liverpool muncul sebagai antara pasukan terbaik di dunia. Mereka menjuarai Eropah. Mereka akhirnya menamatkan penantian panjang untuk menjulang kejuaraan Liga. Ironinya, pemain yang meninggalkan Liverpool untuk mengejar impian di Barcelona secara tidak langsung membantu Liverpool membina pasukan paling berjaya dalam era moden. Kalau difikirkan semula, takdir bola sepak memang pelik. Coutinho mungkin mendapat perpindahan yang dia impikan, tetapi Liverpool pula mendapat sesuatu yang jauh lebih besar. Sebab itu, kalau ditanya kepada saya hari ini, saya masih faham kenapa ramai penyokong kecewa dengan cara dia pergi. Tetapi saya juga tak boleh menafikan, tanpa perpindahan itu, mungkin sejarah Liverpool tidak akan menjadi seperti yang kita kenal hari ini. Nama terakhir dalam senarai ini pula bagi ramai penyokong Liverpool bukan sekadar kecewa, tetapi terasa seperti satu pengkhianatan yang sehingga hari ini masih sukar untuk dilupakan. Dan bagi saya, inilah nama yang paling layak berada di nombor 1. Kalau tadi kita bincang tentang pemain yang mengecewakan dan pemain yang meninggalkan luka, sekarang kita sampai ke nombor 1. Dan saya nak anda fikir sekejap sebelum saya sebut nama ni. Sebab bagi ramai penyokong Liverpool, ini bukan sekadar kisah perpindahan, ini kisah tentang kepercayaan, sejarah dan identiti. Nama itu ialah Michael Owen. Kalau anda tak pernah tengok Owen di zaman kemuncaknya, anda mungkin tak akan faham kenapa cerita ini masih panas sampai hari ini. Sebab Owen bukan pemain biasa. Dia bukan sekadar bintang muda. Dia pernah menjadi wajah Liverpool. Laju, klinikal dan pada satu ketika, dia adalah harapan utama Anfield. Bahkan sebelum era Klopp, sebelum era Suarez, sebelum segala kebangkitan moden, Owen sudah pun mengangkat nama Liverpool dalam dunia bola sepak. Dia pernah menang Ballon d'Or. Dia pernah jadi mimpi buruk pertahanan lawan. Dan dialah antara sebab kenapa Liverpool masih relevan pada zaman itu. Sebab itu, ramai penyokong tak pernah sangka apa yang akan berlaku selepas itu. Bila cerita kontrak mula berubah, bila rundingan tak menjadi seperti yang diharapkan, bila Liverpool mula kehilangan kawalan terhadap situasi, penyokong masih berharap satu perkara, Owen akan kekal. Tapi bola sepak tak selalu ikut harapan kita. Akhirnya, Owen meninggalkan Liverpool dan pada masa itu, ia sudah cukup mencetuskan kekecewaan. Tetapi cerita ini tidak berhenti di situ. Sebab titik paling kontroversi dalam keseluruhan kisah ini bukan sekadar dia pergi, tetapi ke mana dia pergi selepas itu. Dia menyertai Manchester United. Dan kalau anda tahu sejarah bola sepak England, anda tahu apa maksud keputusan itu. Liverpool dan Manchester United bukan sekadar dua kelab, ia adalah rival terbesar. Ini adalah perlawanan yang membawa emosi generasi ke generasi. Dan bila seorang bekas bintang utama Liverpool memilih untuk menyarung jersey United, ia terasa seperti satu garis yang telah dipijak. Sebahagian penyokong Liverpool melihat sebagai pengkhianatan, sebahagian lagi cuba memahami ia sebagai career profesional.
Dan di sinilah realiti bola sepak menjadi sangat kompleks. Sebab dari sudut pemain, mereka hanya buat keputusan untuk terus bermain di tahap tertinggi. Tapi dari sudut penyokong, mereka melihatnya sebagai soal kesetiaan. Dan kesetiaan itu sangat mahal nilainya dalam bola sepak. Apa yang membuatkan kisah Owen berbeza daripada Sterling dan Coutinho? Ya, satu perkara. Sterling pergi ketika masih muda. Coutinho pergi ketika projek sedang dibina. Tapi Owen, dia sudah menjadi simbol Liverpool. Dan bila simbol itu berubah arah, ia meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam. Dan bila kita lihat semula tiga nama ini, Raheem Sterling, Philippe Coutinho dan Michael Owen, kita sebenarnya sedang bercakap tentang tiga kisah yang berbeza. Tapi emosi yang sama, kecewa, harapan yang hilang dan kepercayaan yang diuji. Tapi sekarang saya nak tanya anda, dalam semua kisah ini, siapa sebenarnya yang paling salah? Pemain yang buat keputusan untuk masa depan mereka atau penyokong yang terlalu sukar untuk melepaskannya? Sebab akhirnya, dalam bola sepak, tiada siapa yang benar-benar menang dalam konflik seperti ini. Yang tinggal hanyalah cerita. Dan cerita inilah yang kita masih bincangkan sampai hari ini. Tulis pendapat anda di ruangan komen. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Jangan lupa like dan juga subscribe. You will never walk alone.